Saya nak kongsi satu testimoni yang mana dia accident dan dia recovery dengan cepat dalam masa sebulan. Dan apa yang isu dia adalah masa dia accident tu, lepas tu dia tahan sakit saja, dapat ubat tahan sakit, so dia nak speed up recovery. Jadi ini adalah cerita testimoni tentang Encik Faiz. Encik Faiz yang mana amalkan produk-produk untuk penyembuhan, orang kata cepatkan penyembuhan tulang patah, dan anda boleh tengok dalam video ni lah. Okay, jadi kalau anda first time, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Okay, baik. Ada beberapa produk yang saya cadangkan yang memang saya dah buat banyak video dalam channel ni, anda boleh tengok. So ada 4 ke 5 produk yang saya cadangkan. Cuma saya bagi cuma dalam video ni saya nak tunjuk apa yang berlaku bila kita amalkan produk-produk yang diserap dengan baik. Ingat kalau apa-apa suplemen kan, dia memang tak ada sangat kajian untuk penyerapan. Dia hanya banyak kajian pada bahan-bahan kimia yang bahaya saja. So jadi apa yang saya supply pada semua pelanggan saya adalah orang kata suplemen yang memang diuji secara klinikal, memang ada penyerapan yang sangat tinggi. Okey, jadi apa yang Cik Faiz ni ambil, apa Cik Muhammad Faiz ambil, okey, dia dalam keadaan dia hanya ada ubat tahan sakit. So dia rasa dia lambat recover. So dia ambil beberapa produk lah. Beberapa produk yang saya cadangkan tadi apa? Pertama ialah protein. Okey, protein ni dibantu untuk bekalkan orang kata sumber, kita panggil raw material, bahan mentah untuk tubuh kita tu nak hasilkan sel baru. Sel tulang dan juga sel otot. Sel tulang dan juga sel otot, kalau kecederaan saraf untuk sel saraf juga. Jadi itu protein Protein daripada kita makan tu, ayam apa semua tu, kadang masa kita accident tak boleh makan sangat. Betul tak? Ada orang tua cakap gatal lah apa semua kan. Jadi macam mana? Betul. Jadi kalau ambil protein daripada tumbuhan, dia tak adalah benda macam tu. Dia tak ada gatal-gatal tu sebab dia clean. Dia clean. Okay, kemudian yang kedua ialah dia ambil apa, kalsium. Okay, kalsium sebab bantu untuk membentuk tulang, bantu untuk membentuk sel saraf, bantu untuk pergerakan, kekuatan kepada nak pergerakan tulang tu, bantu bentuk 60% daripada tulang. Kalau rasa sakit, bantu untuk legakan sakit. Kan? Kalsium ni dalam tu dia ada magnesium, dia bantu untuk tumpatkan tulang-tulang baru, dan juga dibantu untuk relaxkan kita punya urat saraf kita. Dia rasa relax. Jadi bila relax kan, tubuh kita kurang stres, jadi cepatlah recover. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ialah kita panggil polyphenol. Polyphenol ni dibantu untuk cepatkan penyembuhan luka lah. Luka, bantu untuk betulkan balik sel-sel yang rosak dengan cepat, bantu untuk bagi tenaga pada sel supaya sel tu lebih aktif dan sel tu lebih, orang kata, lebih cepat untuk hasilkan sel baru. Sebab bila cedera, bila kita patah kan, patah, luka dan bengkak kan, sel tu rosak. Jadi kita nak baiki sel tu, dan sel yang memang tak boleh dibaiki perlu diperbaharui. Jadi bila kita dalam keadaan trauma, kita dah accident apa semua kan, memang dia akan mengganggulah sistem tubuh kita. Jadi kalau kita boleh ambil polyphenol blend ni, dia bantu untuk speed up hasilkan sel baru. So jadi apa yang berlaku ialah, dia bagi tahu dah amalkan secara konsisten selama sebulan. Sebulan maksudnya tulang patah sudah bersambung. Tulang patah tu dah bersambung balik. Dah bersambung balik. Jadi saya orang kata dengan orang kata produk yang dilengkapi dengan kajian klinikal, selamat, penyerapan tinggi, kalau kita amalkan konsisten, teknik yang betul, insya-Allah dia boleh bagi kesan yang mana yang kita nak. Okey, jadi kalau berminat dapatkan, simple saja dapatkan di link yang saya sediakan di bahagian description, ataupun nak WhatsApp terus jangan call, WhatsApp terus 019 394 9873.